Perkongsian daripada Nilam Ortiz kali ini bukan sekadar cerita biasa, tapi lebih kepada perjalanan perubahan diri yang agak berat. Dia sendiri mengaku dia jalani pembedahan untuk buang silikon lama yang pernah dimasukkan pada hidung. Bukan sebab nak cantik, tapi sebab dia rasa itu sebahagian daripada proses untuk bersihkan diri. Sebenarnya, niat tu dah lama ada, tapi sebelum ini terpaksa tangguh sebab dia tengah hamil, jadi doktor tak boleh buang sepenuhnya. Lepas bersalin, baru dia teruskan. Dia juga tak kisah apa orang nak cakap sekarang sebab fokus dia cuma satu, nak perbaiki diri. Apa yang lagi mengejutkan bukan setakat silikon. Dia juga sedang dalam proses buang tatu-tatu yang pernah ada pada badan dia satu ketika dulu. Dan semuanya bermula selepas satu pengalaman bila dia menunaikan umrah sekitar bulan November tahun lepas. Katanya, dari situ dia rasa macam dapat sesuatu yang baru, rasa nak berubah, nak jadi lebih baik, bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Dia cakap, bila pergi ke Makkah, dia rasa banyak benda baik yang dia dapat. Dan dari situ timbul keinginan untuk bersih bila menghadap Tuhan. Dia sedar dulu dia buat pilihan sendiri, jadi sekarang dia juga pilih untuk bertanggungjawab atas semua tu. Walaupun dia sendiri akui proses tu bukan mudah. Sakit memang sangat sakit, sampai dia pilih untuk ditidurkan sepenuhnya masa prosedur tu. Malah dia buat di luar negara dan ada risiko besar yang dia sendiri kena hadap. Dia sampai ke tahap minta maaf dengan semua orang sebelum jalani pembedahan. Bayangkan perasaan tu. Takut, tapi dalam masa sama, dia reda. Dalam masa yang sama, dia juga memilih untuk jadi lebih tenang sekarang. Kurang bercakap, kurang fokus pada orang luar, lebih fokus pada diri, anak dan keluarga. Untuk rekod, Nilam sebelum ini pernah berkahwin dengan Azlan Komeng pada 22 Januari 2022 dan mereka dikurniakan seorang anak. Selain itu, dia juga mempunyai seorang lagi anak lelaki berusia 6 tahun daripada perkahwinan terdahulu. Kadang-kadang, perubahan terbesar dalam hidup bukan bila kita tambah sesuatu, tapi bila kita berani buang apa yang kita rasa tak lagi sesuai dengan diri kita sekarang. Korang rasa, bila seseorang nak berubah jadi lebih baik, patut ke kita sokong sepenuhnya atau persoalkan keputusan dia? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.